Buat lempeng muka orang. Mana nak cari lempeng dia buat muka orang. Tapi itulah dia ikut gambar yang diberikan. Tengok apa yang jadi. Korang nak dapatkan lempeng lukisan lempeng ni, lempeng lukisan, datang kat sini Pasar Tani Kekal Permas Jaya setiap hari Khamis, Jumaat, Sabtu dan juga Ahad dari jam 5 petang hingga 11 malam. Setiap minggu kita ada kat sini. InsyaAllah minggu per minggu kita akan tambah vendor-vendor. Sekarang ni kita tengok pun alhamdulillah dah ramai vendor-vendor yang berniaga kat sini. Dah ramai pengunjung pun alhamdulillah. Ramai pengunjung yang datang sekarang. Setelah adalah beberapa seketika mereka menyepikan diri dekat sini. Kini kita kembali di bawah nama Fama Flea Market. Okey, dengan nama Fama Flea Market di bawah pengurusan Pasar Tani Kekal Permas Jaya sendiri. Okey, kalau sebelum ni kita ada macam kabusil kat sini di bawah syarikat lantikan. Di bawah syarikat lantikan yang menguruskan peniaga-peniaga kat sini. Tapi apakan daya syarikat berkenaan dah pun tamatkan kontrak dan tak mahu sambung kontrak lagi kat sini, dia berundur diri. So peniaga-peniaga kat sini yang ingin teruskan perniagaan mereka terus berniaga di bawah naungan Pasar Tani Kekal Permas Jaya di atas nama Fama Flea Market. Macam tu kata. Rasa jadi ke Kak dilukis? Korang rasa jadi ke Kak dilukis? Tengah bercerita orang ni. Noh Rokia. Tadi dekat belakang tak nampak, sekali dia dah pusing. Noh macam sayang bang, balik frame. Malaysia badak. Tu muka dia. Kan? Alamak. Sekali lagi bang, sekali lagi. Wah. Ni dia real, ini besi lempeng.